Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siaran TV PSS Eskala Usaha. Hari ini sedang berlangsung majlis penutupan program Iya Ramadan dan majlis khatam Al-Quran. Jom kita saksikan. Merealisasikan doa kita pada pagi ini, semoga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya undur diri dulu. Semoga majlis berjalan lancar. Assalamualaikum. Nak kena buat apa? Nombor satu. Nak kena anak-anak dapat pahala kalau mandi pada pagi tu. Jangan terus pakai baju baru, terus pergi sembah. Ya, orang tak dapat pahala mandi. Sejuk pun pergi mandi juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Salam Ramadan kami hulurkan. Dengan izinnya kita dipertemukan. Rasa syukur kami lafazkan. Kesudian hadirin menerima undangan. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, bersempena dengan majlis penutupan program Iya Ramadan pada kali ini, kami telah meletakkan sasaran kepada diri kami ini, Ya Allah, untuk terus beristiqamah dalam menetapkan keimanan yang mantap terhadapmu, serta ikhlas yang untuk serta patuh di dalam kehidupan seharian kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Baik, mula-mula kita akan istighfar 3 kali. Selepas 3 kali kita istighfar, kita baca Al-Fatihah sekali. Sama-sama kita baca. Kemudian selepas itu peserta pertama akan mulakan dengan surah Al-Duha. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. ولكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده كي لهم في تبليغ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إن الله أكبر ولله الحمد. Dengan kekasih agungmu
Secara rumusannya semua objektif kita tercapai. Peningkatan murid sama ada dalam program yang berbentuk fizikal ataupun digital berjaya kita laksanakan dalam bulan Mac ini. Harapan cikgu, ya, semoga semua murid memperoleh manfaat, ya, kebaikan daripada program-program yang telah kita laksana, khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi cikgu ambil kesempatan ini untuk merakamkan juga ucapan salam Aidilfitri. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Amal Firas dari Skuad Cakna TV PSS SK Labusa. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah, Ustazah sihat. Kamu sihat? Sihat. Ustazah, boleh Ustazah kongsikan tentang program Ihya Ramadan yang telah dilaksanakan di SK Labusa? Ya, boleh. Alhamdulillah, kita telah berjaya melaksanakan program Ihya Ramadan. Pelbagai aktiviti telah kita jalankan, antaranya adalah tadarus Al-Quran, mewarna, kuis dan sebagainya. Okey, untuk hari ini kita nak fokuskan tadarus Al-Quran. Bagi tadarus Al-Quran ni banyak impak yang besar kepada murid-murid kerana murid-murid dapat belajar membaca Al-Quran secara talaqi musyafahah. Dalam tadarus juga, jika ada murid yang baca salah, ada tajwidnya salah, guru-guru boleh betulkan dan murid-murid yang pandai pun boleh betulkan. Daripada situlah kita nampak kan ada kerjasama di antara murid-murid dan juga guru dalam membantu murid-murid membaca Al-Quran. Okey. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pelbagai pihak, terutamanya PIBG, PPD dan seluruh warga sekolah kerana telah banyak memberi kerjasama secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini selama sebulan. Okey, di samping itu juga program ini dapat memantapkan bacaan kita, bacaan murid-murid. Bukan sahaja diterapkan pada bulan Ramadan saja, dia akan teruskan sepanjang hidup dia. Al-Quran baca sepanjang hidup, bukan baca untuk bulan Ramadan saja. Betul Firas? Betul. Okey, saya rasa itu sahaja. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada guru besar, pentadbir, panitia pendidikan Islam, guru-guru, AKP dan seluruh warga sekolah kerana telah berjaya bekerjasama dalam menjayakan program Ihya Ramadan kali ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Ustazah atas perkongsian tersebut. Sama-sama. Selamat Hari Raya Ustazah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin untuk kamu Firas. Okey, di kesempatan ini Ustazah nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin buat semua warga SK Labu Besar dan seluruh umat Islam seluruh dunia. Assalamualaikum Saudara Akil. Waalaikumsalam. Saudara Akil, boleh Saudara Akil kongsikan berkenaan program Ihya Ramadan di SK Labu Besar? Boleh, insya-Allah Firas. Pada pandangan saya, program Ihya Ramadan ini sangat bagus. Contoh yang pertama, dapat menghidupkan penghayatan terhadap bulan Ramadan dengan melazimi amalan bacaan Al-Quran. Yang kedua, melalui tadarus, saya dan kawan-kawan saya dapat memperbetulkan bacaan dan mempelajari Al-Quran dengan bimbingan ustaz dan ustazah. Yang ketiga, mewujudkan suasana ukhuwah dan seronok beramal dalam bulan Ramadan melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang. Itu saja Firas.
Terima kasih saudara Akil atas perkongsian. Sama-sama. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe channel TV PSS Skala Usaha. Sumber informasi anda. Bye.